Hai, Assalamualaikum guys. Nama aku Faris. Welcome to my channel. Okay, so kita hari ni nak ke Kelantan, Tumpat Kelantan. So kita sekarang di PJ. Now we are heading to Tol Gombak untuk mulakan perjalanan kita. So kita tengok perjalanan kita macam mana hari ni. Stay tuned guys. Kabus kan. Tak. Masih gerak. Nampak tak? Nanti dia akan share melalui YouTube dia guys. Saksikan. Welcome guys, this is day 2 at Kelantan. So semalam baru sampai semua, so tak ada video sangat. So hari ni kita tengah siap-siap untuk ke kenduri sepupu belah wife sendiri. So sama kita sekarang adik ipar lah. What's up gang? Hari ni hari kedua kita dekat Kelantan. Hari kedua ni orang kata dah fasih dah Kelantan kita. So macam tu lah. Dia day 2 dia kena sikit lah. Kita boleh ajak kita cari nasi kerabu apa-apa sikit kan. Budu, ais emas untuk cari lah. Okay. Kat belakang. Masuk juga video. Hai. Hai, kita kat mana? Dekat Kelantan. Siapa konten? Hey. Hai, what's up guys? Hari ni kita berada di Pasar Siti Khadijah. Tu panas negeri. Jom. Sia buat konten. What's up guys, kita dah sampai ke Pasar Siti Khadijah. Tapi malangnya tutup. So mungkin pada siapa-siapa yang nak datang ke Pasar Siti Khadijah ni, lepas asar tu dah tak ada dah lah, tutup dah operation. So kita mengikut lah orang-orang ibu-ibu, kawan-kawan isteri untuk pergi cari lah paparan diorang. Guys, aku perasan guys, dekat area Kelantan ni banyaknya orang advertise is Nesken Coffee guys. See, banyak gila Nesken Coffee. So aku macam ush, Nesken Coffee benda baru ni man, tak pernah dicuba ni. So sebagai seorang peminat kopi, kita akan pastikan diri kita disinggah kat tempat macam ni kan. So kita tengok which one Nesken Coffee kita akan pergi, dan kita tengok apa yang ada dekat Nesken Coffee. Jadi sebelum kami bergerak ke Pasar Siti Khadijah, kami singgah di RS Serunding dekat Kampung Laut ni. Dekat Kampung Laut. So kita orang dah buat like a few serunding testing, dan kita berjaya untuk membeli serunding Kampung Laut. Yang ni 500 gram baby. This one 500 gram dan 300 gram. Dan rasa dia sedap sedap lah, boleh lah diterima tegak. Daging tempatan kan. Daging tempatan. Serunding dekat situ, dekat kawasan Kampung Laut tu banyak pilihan serunding tau. Banyak kedai-kedai serunding. Dia macam orang kata not iconic je, macam apa? Satu tempat one stop center. One stop center lah untuk korang try serunding-serunding dekat Kelantan ni kan.
Lepas tu kita tadi kita beli serunding daging tempatan. Lepas tu kita beli juga nak try packaging kecil serunding ikan. Serunding ikan. Harga dia pun not bad, tak mahal dan boleh lah, berbaloi lah kan untuk kuantiti dia. Makan Dan- dengan roti. Makan dengan roti sedap. Makan dengan roti, makan dengan untuk orang Perak kami makan serunding ni kadang dengan nasi pit dengan lontong. So makan dengan nasi biasa panas-panas pun sedap je sebenarnya. So tadi lepas tu husband I dia beli ni, I don't know what is this, durian cake lempuk. I tak pernah try, tapi I akan cubalah sebab suami I makan benda ni. Dia buat pengat. Dia kata benda ni, benda durian kek lempuk ni boleh buat pengat. Macam how? Dia texture dia macam apa ni, lembik so kena masak ke? The original is kalau contoh I pun like my family punya side, mana ayah punya side dia macam is Perak juga. So lempuk ni kita buat like top like macam batu lesung punya size. So memang padu punya warna hitam. So bila dah warna hitam je ni, kita akan buat lempuk ni, kita panggil lempuk. So lempuk ni kita biasa kalau kita dah buat pengat tu guys, makan dengan roti, na'udzubillah min zalik, sedapnya. Kaya je cakap macam sedap sangat kan. So kita nak cubalah sebab kita tak pernah try benda ni. Dan dia beli benda ni sampai 3 guys. Sampai 3. Benda sedap. Benda sedap kan? Sebab Sampai 3. I tak tahulah tak kelantannya. Tapi kalau I makan tu sedap. And then the colours is like kind of different. Maybe like colour ke apa dekat atau murah. Tapi kita akan cubalah. Just like if it's good, later on if kita datang lagi ke apa ke, atau we order it online ke apa ke, and then kita buat lagi lah. So nanti kita akan cubalah lempuk durian. Kena masak. Kena masak. Kena masak. Tapi bukan saya masak lah sebab saya tak tahu, saya tak pernah cuba. Dan suami saya yang akan masak nanti lempuk durian tu. Dan kita tengoklah sedap ke, menepati ke ekspektasi kita tu. Dan itu sajalah. Oh, lupa nak cakap. Kita orang sebenarnya datang Kelantan ni, kita ada satu mission guys. Mission kita apa? Cari Salah. Mission kita, kalau datang Kelantan ni sinonim je apa baby? Datang Kelantan sinonim dengan apa? nasi kap. Nasi kapu. Setakat ni tak jumpa lagi lah. Setakat ni kita orang tak jumpa lagi lah. Hari ni hari kedua kita dekat Kelantan ni. Kedai banyak nasi kerabu, tapi kita macam tak jumpa kedai yang betul-betul orang kata nasi kerabu yang hotspot tu. So mungkin esok hari terakhir kita dekat Kelantan, kita akan cuba jugalah cari macam cakap, sehabis boleh lah untuk cari nasi kerabu yang jauh. Sebab orang kata bodoh lah kalau tak datang Kelantan. Kita baru saja sampai dekat hills kita. So basically hills kita ni tempat kasut-kasut perempuan lah, macam kasut tumit tinggi semua tu kan. And memang tak ada langsung lah kasut lelaki sebab nama pun kedai je Hills. Dan ada je tengok-tengok harga yang macam murah kan, dapat yang dalam RM45, RM49 pun ada. Lepas tu tapi mostly banyak yang design lama. Kan baby? Saya tak tahu sebab itu bukan barang saya. Itu mostly banyak yang design lama lah. So kita tak dapat apa yang kita minat. So tak apalah, kita move on. Sekarang ni kita nak gerak ke pantai, nak cari pantai berdekatan dengan area sini lah. So we are arriving at Pantai Cahaya Bulan. So sebenarnya sangat cantik dia guys. Untuk orang Kelantan, you guys so lucky because ada kawasan pantai macam ni. Cantik ke ah?
Lots of food. Ni kira lebih kurang macam mana kita panggilnya? Welcome to day 3. So kita dekat pasar besar Siti Khadijah. So as you can see there, this pasar. So memang ramai gila orang. Banyaknya mostly orang luar lah. So now kita pergi ke pasar Siti Khadijah. Tengok apa ada. Di sini banyak kedai emas lah. Sini banyak kedai emas. Kedai emas. Kedai emas. Kedai emas. Kedai emas. Not bad lah. Banyak juga lah pilihan-pilihan ni. Kebanyakan dia adalah kedai emas. Banyak kat sini. Cuba aku dia. Tingkat je tu. Tak ada banyak lagi. Ada banyak tingkat. Dia ni one of the places lah. Selamat datang ke Bazar Buluh Kubu.